Mak Kek Kia tinggal anaknya di hutan kerana dia mahu tidur. Kau start lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berita hari ini mengisahkan Cik Kia sedang Tidur. di rumah kerana meninggalkan anaknya yang di rumah Oleh kerana beliau nak tidur. Yang anaknya pergi anak dia pula pergi. Menyusu. Cik Kia tinggal seorang diri. tetapi Anaknya Menangis. keseorangan kerana ditinggalkan oleh maknya. oleh itu Orang Ramai mencari anaknya di hutan. Bukan tu Makia. Makia kat mak dia kat rumah, anaknya kat hutan. Orang dia. Ramai Ramai. Senang. Menjumpai budak itu di dia apa? atas pokok kerana Ibunya meninggalkan anaknya berguling di atas ke tanah. tanah mak anak itu telah diselamatkan Oleh anggota. member. Ika. Sekian Terima kasih dari kami warga. berita.